Ini macam water slide. Okay guys, bit scary juga. So aku tak tahu macam mana aku nak pergi ke sana nak tunjuk kat korang. Tapi ni mungkin antara part of yang aku dapat tunjuk lah. Belakang tu guys, yang sotong. Actually ni lah Kim, tempat yang sotong tu Kim. Bercinta hingga ke syurga, sama-sama lalui suka dan duka. Travel sana sini jelajah dunia, kenangan manis jadi cerita. Bercinta hingga ke syurga, sama-sama lalui suka dan duka. Travel sana sini jelajah dunia, kenangan manis jadi cerita. Hello guys, Assalamualaikum, salam sejahtera, welcome back to my channel. Okay, tanpa buang masa, aku sekarang on the way ke Batu Pahat, Johor. Aku baru sampai dekat Sepang sekarang ni. Kenapa aku nak ke Batu Pahat? Sebab ada benda yang aku nak explore. Dan aku nak, kalau boleh lah, aku harap sangat aku nak tunjukkan dekat korang. Tempat yang aku nak pergi ni bukan tempat yang biasa-biasa guys. Ini first content aku yang aku rasa aku nak explore tempat yang abandoned. Apa yang aku boleh katakan adalah tempat yang kita nak pergi ni dulu pernah menjadi tumpuan masyarakat sekitar Batu Pahat. Mungkin dekat Batu Pahat tu sendiri, tapi sekarang sunyi, sepi. Alright, sekarang pun dah jam hampir pukul 7 petang. So untuk hari perjalanan ni aku end upkan kat sini. Nanti sampai hotel, kalau aku ada masa, aku nak research kejap tempat tu macam mana, dari segi background story dia macam mana, apa kisah-kisah yang pernah berlaku kat sana sehingga ditutup dan macam mana. So itulah apa yang aku boleh cerita dulu untuk hari perjalanan ke tempat tu lah. Okay, actually tempat ni pun memang korang akan tahu juga, sebab end up aku akan tulis dekat tajuk video. Tapi biarlah aku secret dulu dalam penceritaan aku ni, so that untuk korang sama-sama enjoy video aku, tengok video aku daripada awal hingga akhir. Hello guys, sekarang aku dengan Hakim. Kita orang dah sampai dekat tapak Wake World Batu Pahat. So ya, Hakim dia tengah setting dia punya kamera juga, sebab dia pun nak buat vlog juga. Yes. So kalau korang nak check out video Hakim, boleh check out dekat CX Hakim CX Hakim. Yes. Thank you. So kita dah sampai, let's go. Let's Kita explore lah. Tujuan kita datang kat sini bukan nak merosakkan hati awam, bukan nak mencari something apa-apa. It just kita orang nak explore macam mana tempat yang pernah menjadi sebuah tempat percutian, tempat rehat bersama keluarga, dan kini terbiar, dan apa yang berlaku selepas itu. Jom. Bila sebut mengenai Wake World Batu Pahat, ia pernah menjadi antara taman tema air paling popular di Johor. Ia satu ketika dahulu dipenuhi gelak tawa ribuan pengunjung. Dibuka sebagai destinasi rekreasi keluarga. Ia menawarkan pelbagai permainan air. Namun hari ini, apa sebenarnya yang berlaku? Tujuan aku ke lokasi ini tidak lain tidak bukan, hanyalah untuk merungkai dan merasai sendiri apa sebenarnya yang berlaku di lokasi ini, memandangkan ia pernah menjadi satu tempat penarik dan daya tarikan buat warga Batu Pahat. Ini dia punya keadaan luar. Kalau boleh nampak, memang banyaklah air bertakung. Jadi korang boleh nampak dia punya tempat ni dah banyak semak samun, pokok belukar yang banyak. Dan aku tak tahu actually sebenarnya apa yang aku akan jumpa. Mostly banyak dipenuhi dengan bangunan yang dah rosak lah. Contoh macam dekat belakang aku, kat tepi aku, bangunan yang dah ditinggalkan. Aku tak tahu ni sebagai bekas apa. Mungkin food court kot. So nampak kesan conteng, macam mana kesan conteng. Ya, aku rasa food court sebab ada kesan singki dan sebagainya. So ni mungkin dulu
Kalau orang Batu Pahat yang pernah datang, boleh bagi tahu kat aku lah. Mungkin ni dulu tempat makan ke, macam mana ke. So ni pokok dah patah ke. So Baru tumbang ni. aku tak tahu macam mana aku nak masuk, tapi kita tengok. Aku rasa tak ada apa-apa kat depan ni. Ini macam water slide. Mungkin orang yang daripada sana pergi ke sini, lalu terowong ni ke, macam tu lah, nak feel. Ya, ni keadaan dia. Tapi kat sana tu macam ada tangga, tapi dah rosak tangga tu. Ya, jom. Ada tangga tapi dah rosak. Okay guys, jalan tadi tak boleh masuk, tapi kita orang cuba jalan lain. And now looks like dapat lah. Kita orang dapat sedikit sebanyak apa yang ada dekat tepi ni. So ni keadaan dia. Kolam Kim. Ada apa tu? Memerang. Besar tu pemerang dia. Tu lah, kita orang nampak memerang besar gila bapak. Besar. Biasa pemerang kecil je kali ni besar. Lebih besar daripada peha aku, shoot. Oh tu, 2 ekor. Wih guys, ada memerang guys. Alamak, sorry guys, aku tak dapat tunjuk kat korang. Sekarang ni dah jadi penghuni lain pula yang duduk sini. Yang kita nampak adalah memerang. Untuk korang yang pernah ada experience, cerita kat kita orang apa yang korang main waktu dengan family. Kau tengok guys, air ni dah jadi apa dah. Nyamuk pun makin banyak kot. Dah ada rumpai, dah ada sampah. Bit scary juga. So aku tak tahu macam mana aku nak pergi ke sana, nak tunjuk kat korang. Tapi ni mungkin antara part of yang aku dapat tunjuk lah. Actually jalan kat sini aku kena hati-hati kak, sebab risau bahaya. So explore je apa. Ni mungkin tempat dia. And ya, nampak ada kesan conteng, tempat pam air dia. So scary lah. Tapi aku ni sebab ada kau je Kim. Kau nampak? Tu ada Wet World, ada dolphin punya image. Lepas tu kalau korang nampak belakang tu guys, yang sotong. Actually ni lah Kim, tempat yang sotong tu Kim. Yang sotong tu. So ni mungkin dia punya main daya penarik untuk Wet World Batu Pahat ni lah. So, ni keadaan dia yang terkini lah. Nampak ada dia punya mungkin apa, kapal-kapal dia tenggelam sikit ke, benda-benda ke. Actually memang kita orang takkan masuk dalam air ni, sebab ya, tengok betapa kotornya. Inilah keadaan dia. Ni tangga yang menyeberang ke mana aku tak tahu. Why not kita explore sikit. Ada apa tu? Ada apa tu? Wah, ada biawak guys. Terkejut aku. Ni mungkin dia punya water slide daripada tepi. Ui, tu bumerang Kim. Tapi agak memang seram lah. Aku takkan pergi waktu petang lah. So muka senyum, macam muka. Waktu siang nampak okey, tapi waktu malam lain cerita dia. So ni keadaan dia. Tu member aku. Dia pun tengah buat konten dia juga. Aku tak tahu macam mana nak cakap, tapi memang tempat ni aku harap dapat buat something lah. Ini pun mungkin tempat jual makanan ke apa ke. And now tengoklah keadaan dia macam mana. Tu ada mungkin kapal terbang ke apa ke, patung kapal terbang. So jom. It's quite an experience lah untuk datang ke sini. Sebab pertama kali kita orang datang dan buat konten yang macam explore ni. Untuk aku tempat ni tempat satu yang bersejarah, sebab mesti banyak kenangan. Tapi aku percaya
ada kenangan pahit yang pernah berlaku kat sini hingga menyebabkan tempat ni jadi macam ni. So ni korang tengok ni apa binaan, mungkin ikan paus ke something. Daun-daun jangan tanya memang banyak. Aku tak berani sangat nak explore jauh-jauh sebab first takut bahaya, risiko. Dah luar masuk dah man. Aku tak sure tapi mungkin laluan parking ke apa ke. Ni laluan parking kat sini. And now cuma inilah keadaan dia untuk tahun 2026. Satu pemandangan yang agak beza daripada apa yang biasa aku nampak. So Wah, Tasik ni kat luar Wet World ni dah jadi satu tempat memancing pula. Sebab boleh nampak kerusi-kerusi yang ada dekat depan tu for sure tu je tempat yang digunakan oleh pemancing Mungkin pemancing-pemancing tempatan untuk mencari ikan dan sebagainya. Boleh nampak ada juga yang buat bakar-bakar. Kemudian for sure ni adalah rakit. Nice view juga kat sini sebenarnya. Now ni jadi tempat, salah satu tempat tu jadi longgokan sampah, kayu-kayu dan sebagainya. Apa yang aku nak tunjuk kat korang adalah ni trademark untuk Wet World Ni dia punya tulisan kat tempat logo Wet World tadi tu. Ni kau boleh nampak lagi satu tulisan, Welcome to Wet World Batu Pahat. So ni tinggal bangunan usang yang tak tahulah sekarang ni apa perancangan yang nak dibuat ke sebagainya, tapi boleh nampak dia punya cat tu dah semakin menggelupas dah. Okay guys, so yang ni aku tak tahu apa, mungkin tiket counter kot something. Memang kena hati sebab kaca banyak gila kat bawah ni. Something yang tapi bayaran RM20 something ada tulis kat sini. So aku tak dapat baca penuh apa dia, tapi mungkin tidak dipulangkan sebelum jam 5.30. Aku sekarang kat mungkin tempat tiket counter dia ke, lepas tu jual makanan dia ke something. Mesti ada besi yang pernah dipacakkan kat sini. So fun food, good living something here. And now sunyi sepi. Tak tahu ni apa. Tapi ni mungkin tandas kot. Ini mungkin tandas. Nak tengok, let's go, jom. Ni kawasan dia. Tandas guys. So yang boleh nampak lah sama-sama dekat kawasan ni. Korang boleh nampak ni tandas dulu, mungkin tempat tukar baju, toilet dan sebagainya. Bangunan ni betul-betul dah tak digunakan lagi. Betul-betul dah jadi satu tempat yang tak tahulah aku nak kata apa. And totally memang something has to do something need to do to this Wet World And boleh nampak juga ada yang buang pakaian. So barang yang diorang tak guna something kat sini, dia dah jadi tempat yang ada orang buang pakaian wanita. Lepas tu korang boleh nampak dekat sini kaca-kaca pun banyak guys. Kalau datang ke sini, ni memang tanggungjawab korang sendiri kalau apa-apa jadi, sebab ini bukan lagi tempat pelancongan, ini bukan lagi satu tempat yang untuk dikunjungi. Tujuan aku datang ke sini hanyalah untuk satu, eksplorasi aku dengan member aku, untuk kita orang kenal apa tempat ni, apa yang dah berlaku dekat tempat ni, memandangkan tempat ni menjadi satu tempat popular dulu. So Kim, macam mana Kim untuk engkau dengan tempat ni? Seram. Ni kita datang pukul 9 pagi guys. 9 pagi guys. Pukul 9 pagi guys. Dan Seram, kita tak akan datang waktu malam Yes.
Aku suka seram sekarang ni. Tapi bukan seram tempat ni juga. So Banyak lagi benda ni yang lagi seram ni. member aku sampai rasa actually dia rasa terberak guys. Yang lagi seram sekarang ni. Lagi seram tempat ni dah aku nak berak lagi nasi. So kita orang nak caw dari tempat ni. So ni mungkin tempat guard dia kot. Terima kasih, jumpa lagi kot. So ni antara jalan dia, kiri kanan dah jadi tempat pembuangan sampah. Tobat aku takkan datang lagi kalau tempat ni tak dipulihkan. Setakat hari ni, based on apa yang ChatGPT tulis, tidak ada punca penutupan dan pihak Wet World sendiri tidak pernah mengeluarkan sebarang kenyataan rasmi yang terperinci. Oleh itu, dakwaan seperti kerugian, kekurangan pengunjung atau faktor lain hanyalah satu spekulasi yang tidak dapat disahkan daripada sumber rasmi. So sekarang ni aku nak search dekat ChatGPT, pernah berlaku kemalangan nyawa atau tidak. Okey, sekarang ni berdasarkan rekod yang tersedia, tak ada bukti atau laporan rasmi yang menunjukkan pernah berlaku kemalangan maut di Wet World Batu Pahat. Tapi memang ada insiden biasa yang pernah dilaporkan oleh pengunjung, seperti anak terpisah daripada keluarga, kecederaan ringan akibat tergelincir, pengunjung yang memerlukan rawatan kerana keletihan atau pitam. Tapi memang tidak ada rekod polis, laporan media arus perdana atau kenyataan rasmi yang mengesahkan ada kematian akibat lemas atau kemalangan maut di Wet World Batu Pahat. So itu adalah apa yang ditulis dalam ChatGPT lah guys. So sekarang ni aku nak tahu juga apa kisah seram Wet World Batu Pahat. Sebab kadang bila tempat ni dia ditinggalkan for sure lah, just cepat atau lambat memang tempat tu akan ada something lah. Okay, ada kisah yang paling kerap, budak lemas yang tidak ditemui, kemudian bunyi anak ketawa, kelibat di gelongsor air dan suara memanggil nama. So ini antara kisah-kisah yang dikatakan pernah berlaku dekat Wet World Batu Pahat, tapi kesahihannya masih belum dapat dibuktikan. So terpulang pada korang nak percaya atau tidak. Korang nilai sendiri, dan kalau korang ada sebarang komen boleh share. Okay.